Sebaik sahaja ada berita mengatakan harga diesel dinaikkan, kita boleh nampak ada syarikat-syarikat pengangkutan akan tutup operasi. Dan antara sebabnya adalah kos melambung tinggi sangat. Tetapi persoalannya, siapa akan untung dalam situasi sebegini? So, seperti kita tahu, apabila harga diesel naik, kita boleh nampak syarikat pengangkutan dah kata kos operasi akan meningkat. Selain daripada itu, kita boleh nampak pemborong-pemborong di pasar raya pun dah kata ada kemungkinan harga sayur-sayuran akan naik. Tetapi kalau kita lihat bisnes yang berhubung kait dengan gas dan minyak, disebabkan harga gas dan minyak telah naik, keuntungan mereka telah naik. Sebagai contoh, Hibiscus Petroleum dalam tahun ini sahaja dengan kenaikan minyak, kita boleh nampak saham ini telah naik lebih daripada 40%. Selain daripada itu, Petronas Chemicals, saham ini naik lebih daripada 60%. Dan jika kamu berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur dalam saham, saya telah tulis buku ini.